Hujan turun dengan renyai. Azman di dalam teksi dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Azman melihat jam di tangannya. Sudah pukul 4 pagi. Badannya letih dan dia bersandar pada kerusi penumpang itu. Jauh sedikit di depan teksi, Azman terlihat sesuatu. Reaksi wajah Azman terkejut dan keheranan apabila matanya menangkap 2 orang kanak-kanak berpakaian baju sekolah berjalan berdua-duaan di tepi jalan dalam keadaan cuaca hujan renyai itu. Anak siapa ni? Pergi sekolah pagi-pagi buta, tak berpayung pula tu, bisik Azman. Azman menunggu teksinya memotong kedua kanak-kanak itu bagi melihat wajah mereka. Teksi itu pun melintas kedua orang kanak-kanak itu. Reaksi wajah Azman terkejut dan ketakutan apabila melihat wajah kedua orang kanak-kanak itu. Hah? Kenapa tak ada muka? Ke aku salah nampak? Berkata Azman dalam hati. Azman menoleh sekali lagi ke cermin belakang teksi. Azman melihat kedua kanak-kanak tidak berwajah itu melambai tangan padanya. Wajah Azman berubah pucat. Azman memejamkan mata seketika. Azman memberanikan diri dan membuka semula matanya. Azman terkejut apabila melihat kedua orang kanak-kanak tadi telah hilang dari pandangan. Siti merasa mengantuk. Dia melihat pada jam keretanya menunjukkan pukul 12 malam. Kereta Siti melintasi pintu gerbang sepadan antara Kuala Lumpur dengan Selangor. Sebuah kereta Volkswagen kuning pucat muncul di sebelah kiri keretanya. Mata Siti melirik pada kereta itu. Macam kereta Volkswagen berhantu tu lah, bisik hatinya. Siapalah agaknya driver dia, nak tahu juga, kata Siti secara tiba-tiba. Siti memperlahankan keretanya bagi membenarkan kereta kuning pucat itu memecutnya. Kereta itu pun melintasi kereta Siti. Reaksi wajah Siti terkejut apabila melihat tiada pemandu di dalam kereta itu. Siti melihat steering kereta bergerak dengan sendirinya. Wajah Siti berubah pucat dan ketakutan. Betul ke ni? Tak ada driver? Bisik hati Siti. Siti melihat pula pada kerusi penumpang di belakangnya. Terdapat seorang wanita berkebaya merah memandang pada Siti sambil tersenyum. Siti menjadi panik dan memecut terus kereta itu. Di cermin belakang kereta, Siti melihat kereta itu telah hilang tanpa kesan. Di sebuah dewan sekolah rendah, terdapat beberapa orang pelajar mula berkumpul di situ. Mereka beramai-ramai membaca selawat dan zikir bersama-sama di dewan itu. Muncul Syafiq dalam dewan itu dan duduk terus bersama pelajar lain. Syafiq menyertai pembacaan zikir itu bersama pelajar lain. Ketika Syafiq sedang khusyuk berzikir, dia ternampak kelibat ibunya di luar dewan sedang tenung memerhatikannya. Ibunya memakai baju serba putih. Syafiq tersenyum dan melambai pada kelibat tersebut. Mak aku datanglah, beritahu Syafiq pada rakan sebelahnya, Firdaus. Mana? Aku tak nampak pun, jawab Firdaus. Itulah, depan kita je, kat luar dewan tu, kata Syafiq sambil menunding jarinya pada arah kelibat itu. Ish, kau ni mimpi ke? Pukul 3 pagi kot. Takkanlah mak kau nak datang jumpa kau kat camping ni, kata Firdaus. Syafiq tergamam seketika mendengar penjelasan logik Firdaus itu. Syafiq melihat semula pada kelibat itu. Kelibat itu masih tenung tajam padanya sambil bergerak perlahan-lahan menjauhi kumpulan pelajar yang sedang berzikir itu. Syafiq merasa takut dan menunduk kepalanya sambil mulutnya berkumat-kamit berzikir. Esoknya, ibu Syafiq muncul berjumpa dengannya dengan pakaian yang sama dengan kelibat dilihatnya semalam. Kamu ni kenapa, Syafiq? Pucat je. Demam ke? Risau ibu Syafiq sambil memegang dahi Syafiq. Semalam Umi ada datang tak sini pukul 3 pagi? Tanya Syafiq.
Ish, merepek apa kamu ni? Pukul 3 pagi? Jawab Ibu Syafiq. Dah tu malam tadi siapa yang tendung aku? Bisik Syafiq dalam hati. Azlim seorang pensyarah di sebuah universiti seni di Kuala Lumpur. Lagi 20 minit azan maghrib akan berkumandang. Di pejabat itu hanya tinggal Azlim berseorangan. Azlim bergegas mengemaskan beg dan barangannya untuk pulang. Azlim menutup kesemua lampu di pejabatnya dan terus keluar. Azlim berjalan menuju ke lobi dan ternampak seorang pelajar perempuan berambut panjang mengurai dan memakai gaun putih. Azlim mengenali pelajar itu merupakan salah seorang pelajar tarinya, Sarah. Azlim mendekati Sarah yang sedang khusyuk menari berseorangan di tengah-tengah kawasan itu. Azlim merasa hairan dan melihat jam di tangannya menunjukkan pukul 7 malam. Sarah, awak ada kelas lagi ke? Tanya Azlim kerana ingin tahu. Sarah tidak mempedulikan soalan itu dan terus menari dengan rancaknya. Ish, budak ni. Buat bodoh pula kita tanya ni, sindir Azlim. Biarlah, dia tengah fokus assignment kot, fikir Azlim dan terus beredar. Pagi esok, Azlim masuk ke kelasnya. Dia ternampak Sarah sedang berbual dengan rakan di sebelahnya. Amboi awak Sarah, semalam saya tanya langsung tak jawab je. Fokus sangat, assignment apa awak buat tu? Tanya Azlim pada Sarah. Reaksi wajah Sarah kebingungan. Maaf Encik Azlim, saya tak faham maksud Encik Azlim, jawab Sarah. Hai, kan semalam saya nampak awak menari bagai nak rak seorang diri kat kawasan ke lobi tu. Saya tegur awak sebab dah lewat sangat, tak balik lagi ke? Beritahu Azlim. Encik Azlim salah orang kot sebab semalam saya tak datang langsung ke kampus. Tak ada kelas. Beritahu Sarah pada pensyarahnya itu. Hah? Azlim tergamam seketika. Tapi muka budak tu sama macam Sarah, bisik hati Azlim. Badrul, Syam dan Halim rancak berbual dalam bilik dom asrama mereka. Jam di dinding bilik menunjukkan pukul 3.30 pagi. Mereka kelihatan makin rancak berbual mengenai sebuah perlawanan bola sepak yang baru saja tamat sebentar tadi. Kalau aku jadi coach, takkan kalah tadi, kata Halim pada kedua kawannya yang sedang fokus mendengar. Alah, kau sebenarnya tak boleh terima kekalahan, mengaku sajalah, beli Badrul. Bagi aku, match tadi coach mensilap, tak kerti nak keluarkan player lain, jawab Halim. Dah salahkan coach pula, dah memang tim kau tu lemah, terima je lah, tambah Syam. Kalau tak sebab striker star tu injured, sure dah menang tadilah, tegas Halim mempertahankan pasukan bola sepaknya. Suasana menjadi riuh sebentar antara mereka bertiga yang hampir bertikam lidah. Tiba-tiba, kedengan tingkap bilik dom mereka diketuk kuat beberapa kali. Mereka bertiga terdiam dan memandang pada tingkap itu. Seorang pengawal keselamatan berwajah pucat memunculkan dirinya di depan tingkap itu sambil menunggang motosikal. Woi, dah malam ni, pergi tidurlah, marah pengawal itu dengan suara garau. Maaf bang, kami nak tidur lah ni, balas Halim sambil mohon maaf. Kedengaran pengawal itu beredar dengan memecut motosikalnya. Kau lah ni Halim, kuat sangat cakap, tegur Badrul pada Halim. Hehehe, sorry lah, aku emosi sikit tadi, Halim tersengih pada Badrul. Badrul menggeleng-gelengkan kepalanya pada Halim dan memandang pada Syam. Reaksi wajah Syam ketakutan dan pucat memandang pada tingkap bilik tadi. Kau dah kenapa Syam? Okey ke ni? Tanya Badrul. Entah-entah ada sambut hantu kot, gelak Halim pada Syam. Macam mana Pak Gad tu boleh muncul kat tingkap? Kita kan kat tingkat 3, jelas Syam dalam gementar. Di tengah hiruk pikuk kota, Arman menjalani kehidupannya seperti mesin. Setiap hari pukul 7 pagi, Arman sudah berada di dalam LRT sambil berasak-asak dengan manusia yang lain. Kebetulan, mereka juga sedang mengejar waktu. Saat Arman tiba di pejabatnya, tanpa sedar, Arman sudah tenggelam dalam tumpukan fail, mesyuarat tanpa penghujung serta tekanan dari bosnya yang langsung tidak menghargainya,
malah sering menekan Arman. Malam akhirnya menjelang. Arman pulang ke rumah dengan tubuhnya hampir lumpuh, lalu berbaring di sofa seketika sebelum terlena dalam kelelahan. Setiap hari melakukan aktiviti yang sama, ibarat hidup di dalam putaran. Arman semakin kehilangan jiwanya lalu melelapkan matanya. Keesokan harinya, Arman melihat dirinya di hadapan cermin. Tumbuh sesungut di atas rambutnya. Arman gelabah lalu cuba mengikat sesungutnya agar sebati dengan rambutnya. Namun tidak berhasil. Selepas beberapa kali percubaan, sesungutnya pun menghilang. Arman keliru dan menganggap bahawa itu hanyalah ilusinya. Seperti rutin harinya yang biasa, Arman dikerumuni oleh bos dan rakan pekerjanya di mejanya apabila Arman sedang menaip. Pada masa yang sama memberi tekanan yang melampau kepada Arman. Secara tiba-tiba, lengan Arman berubah warna kelabu, lalu sayap-sayap indah mula tumbuh dari belakangnya. Arman sudah tidak lagi berdiri atas kaki manusia, tetapi melayang-layang di udara seperti seekor rama-rama biru yang gemilang. Arman ketakutan melihat perubahannya lalu terbang keluar dari pejabat. Dia terbang bebas di antara pokok-pokok yang tinggi, menyusuri angin yang berhembus lembut. Tidak ada kerja, tidak ada bos, tidak ada tekanan, hanya keterangan dan kebebasan. Dia hinggap dari satu bunga ke satu bunga, menikmati bau yang harum tidak pernah dihidu sebelum ini. Namun, ketika dia cuba terbang ke arah cahaya yang terlalu terang, cahaya dari sebuah lampu jalan, dia terperangkap, sayapnya terbakar dan dunia perlahan menghitam. Arman terjaga dari tidur, peluh membasahi dahinya. Nafasnya laju, jantungnya berdegup kuat. Namun Arman tersenyum. Pagi keesokan harinya, Arman mengambil keputusan untuk berhenti kerja, mengemas barang dan memulakan perjalanan baru ke sebuah kampung kecil di kaki gunung dan jauh dari hiruk pikuk kota. Di sana, dia membuka bengkel kecil membuat barang craft daripada kayu, sesuatu yang pernah disukai semasa kecil tetapi terpaksa ditinggalkan demi kejayaan yang stabil. Kini, dia bukan lagi rama-rama sebenar. Tapi, setiap kali angin pagi menyapa wajahnya dan matahari terbit di sebalik bukit, dia tahu dia telah terbang bebas dalam caranya yang tersendiri. Raikal, seorang budak lelaki berusia 14 tahun yang tinggal di sebuah rumah yang usang. Ibunya seorang yang suka membebel manakala ayahnya teramatlah panas baran. Mereka sering melinting atas hal yang remeh. Setiap hari, mereka dihukum dan dimalukan di hadapan jiran. Oleh hal demikian, mereka menyimpan perasaan benci yang mendalam kepada kedua ibu bapanya dan kehidupannya. Aku tak minta pun untuk dilahirkan dalam keluarga ini. Malam menjelang, mereka merenung cermin antik peninggalan neneknya. Bayang dirinya tidak ikut bergerak. Cermin itu seolah hidup dan ternampak dirinya yang dewasa di dalam cermin. Kalau kau benci hidup kau, aku boleh tunjukkan apa yang menanti. Suara itu datang dari pantulan dirinya, tetapi lebih tinggi, lebih dewasa dan lebih gelap. Tiba-tiba, mereka terasa disedut ke dalam cermin. Dia terjaga dalam dunia yang kelihatan serupa, tetapi kabur dan kelam. Rumahnya terbakar separuh. Rumput tumbuh meliar dan suara tangisan bergema dari jauh. Dia melihat dirinya di masa hadapan, seorang lelaki dewasa yang kesepian, tinggal sendirian di rumah yang dipenuhi bayang-bayang. Mereka dewasa itu memukul dinding sambil menangis, berteriak nama ibu dan ayahnya yang sudah lama tiada. Mereka menghampiri mereka dewasa itu. Mereka mati dalam kemalangan kereta saat mereka sedang mencari engkau, dan kau langsung tak sempat nak minta maaf dan tunjuk syukur dekat dorang. Mereka tidak menerima kenyataan. Oleh itu, dia cuba lari, tetapi dunia itu mengepungnya dengan memori.
Wajah ibunya yang menghidangkan makanan walaupun penat. Ayahnya yang diam-diam memperbaiki basikalnya. Mereka mula menyedari kebenciannya selama ini dibina atas salah faham dan ego. Cermin di hadapannya muncul semula, berkilau sama. Dengan tekad, mereka melangkah ke arah cermin dan berkata, "Aku nak pulang. Aku nak betulkan semuanya." Dia terjaga semula di biliknya. Pagi baru menyising dan bau nasi goreng ibunya masak dari dapur. Dia terdengar ayahnya batuk di luar seperti biasa. Mereka berjalan perlahan ke arah ruang tamu. "Ibu, ayah, ada apa Raikal?" Dia menggeleng dan memeluk mereka berdua. Untuk pertama kali dia bersyukur kerana masih mempunyai ibu bapa yang menyayanginya. Di dalam dunia seri Lia, dua beradik tinggal bersama ibu bapa mereka di desa Amalia. Amirul, si abang berusia 7 tahun ketika tragedi berlaku. Sebuah kumpulan makhluk gelap yang dikenali sebagai Rabulon menyerang kampung mereka lalu mencolek Amir ketika masih bayi berumur 6 bulan. Amirul cuba menyelamatkan adiknya tetapi ditolak dan jatuh ke tanah. Pada malam kejadian, hidupnya berubah. Ibunya dibunuh, bapanya hilang dan adiknya lesap tanpa jejak. 20 tahun kemudian, Amirul kini seorang pesilat cahaya, pahlawan terlatih yang mengembara untuk membasmi Rabulon yang masih wujud dalam bayang-bayang dunia. Amirul kini telah menjadi legenda tetapi jiwanya kosong. Amirul masih mencari adiknya yang mungkin telah mati atau dijadikan senjata kegelapan. Dalam satu misi di utara, Amirul berhadapan dengan seorang pendekar bertopeng dikenali sebagai Felix, jeneral tertinggi Rabulon. Mereka bertempur di puncak gunung. Keris bertemu keris, sihir meletus di udara. Namun secara tiba-tiba Amirul ternampak benang merah di pergelangan tangan Felix. "Siapa kau sebenarnya?" jerit Carol semasa pertarungan memuncak. Felix diam, tetapi riak matanya berubah ketika Amirul menyebut satu nama, Amir. Serangan Amir terhenti sejenak. Tangannya menggeletar. "Aku tak kenal nama itu," katanya perlahan, tapi nada suaranya goyah. Amirul membuka loket bertulis Allah yang digantung di lehernya. Di dalam terdapat gambar kecil dua beradik dengan benang merah diikat di pergelangan tangan bayi. "Benang ini abang sempat ikat dekat pergelangan Amir supaya kita tidak akan terpisah. Tu, dekat tangan kanan kau tu, benang tu masih ada kat kau." Amir terdiam. Perlahan-lahan dia membuka sarung tangan hitamnya dan di pergelangan tangannya terdapat benang lusuh yang masih terikat tetapi hampir putus. Kenangan mula kembali seperti badai. Suara ibu, tawa kecil, seorang abang yang cuba melindungi. Felix atau Amir meletup kerana keliru. "Apa yang aku dah buat? Seluruh hidupku dibina atas dusta." Amirul menurunkan kerisnya. Namun ketika mereka cuba mendamaikan diri, suara pemimpin Rabulon berkumandang dari langit. Rabulon melepaskan sihir berapi dan cuba membunuh kedua-duanya. Amir menolak Amirul ke tepi dan menerima serangan itu. Amir luka parah terbaring dalam pelukan Amirul. "Kau tetap adik aku, tak kira apa-apa pun," kata Amirul menahan air mata. Amir tersenyum lemah. "Terima kasih sebab tak berhenti cari aku." Langit mula cerah. Amirul bersama tenteranya berjaya menumbangkan kesemua tentera Rabulon. Tetapi Amirul tahu dia tidak menang sepenuhnya kerana dia hanya dapat berjumpa dengan adiknya untuk seketika.
Di sebuah alam aneh yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, wujud sebuah kota kecil bernama Mindalina. Kota Mindalina dulunya cerah, penuh warna dan suara. Tetapi sejak kebelakangan ini, kabus hitam tebal mula menyelubungi langit. Puteri harapan yang dulunya memerintah kota dengan cahaya dan pada suatu hari telah menghilang. Kini, bayang gelisah yang melupakan makhluk berkepala kabut dan mata merah yang menyebarkan ketakutan dan suara-suara sinis di seluruh kota. Tak ada siapa peduli kau, bisik bayang gelisah kepada rakyat Mindalina. Kau cuma beban. Penduduk seperti si cita-cita, Pak Gembira dan Pak Keyakinan mula bersembunyi di balik tembok-tembok memori lama. Sementara itu, makhluk seperti keraguan, kesedihan dan kesal berkeliaran bebas di jalanan. Namun suatu hari, seekor makhluk kecil bernama keberanian yang disangka telah lenyap lama dulu muncul semula dari bawah tanah arkib kenangan. Keberanian itu kecil sahaja, sebesar biji rambutan, tetapi ia membawa satu cahaya kecil di dadanya. Dia pergi mencari puteri harapan, tetapi perjalanannya bukan mudah. Dia harus menempuh lembah serangan panik dan melawan badai suara negatif yang berenang di laut, air mata yang tidak pernah surut. Namun, satu demi satu kenangan manis seorang wanita yang tidak dikenali, iaitu Lina yang lama terpendam, senyuman ibunya, tawa sahabat waktu kecil dan membantu keberanian. Akhirnya, di dalam gua paling dalam bernama kesunyian, keberanian menemui puteri harapan yang terpenjara. Keberanian menggunakan cahaya kecilnya untuk membuka kunci hati yang mengurung sang puteri. Saat puteri harapan bebas, cahaya perlahan-lahan kembali ke langit Mindalina. Kabus hitam mula berundur. Bayang gelisah walaupun masih ada, kini tidak lagi berkuasa sepenuhnya. Di dunia nyata, Lina akhirnya berani bercakap dengan seseorang, iaitu kaunselor sekolah. Ia hanyalah satu langkah kecil, tetapi cukup untuk membuka pintu yang telah lama tertutup. Hujan turun tanpa henti. Langit gelap. Angin ribut di sebuah kota yang sunyi. Di bawah kolong jabatan usang, seekor ibu kucing bernama Mocha menggigil bersama 3 anak kecilnya yang baru seminggu membuka mata. Badan yang kurus, bulu yang basah dan luka di kakinya masih berdarah sejak dikejar anjing liar 2 hari yang lalu. Namun, Mocha lebih mementingkan untuk memastikan anak-anaknya Leo, Pipi dan Lulu agar masih bernafas di bawah perutnya. "Tenang ya anak-anak, ibu ada di sini," bisik Mocha perlahan. Suaranya menggeletar dan lembut. Ketika air mula naik ke dalam longkang, Mocha terpaksa berpindah. Dia menjilat dahi Lulu. "Sayang, tunggu sini sekejap. Ibu akan bawa kamu ke tempat yang selamat," katanya sebelum mengangkat Lulu dengan mulutnya. Mocha berlari perlahan ke kotak di celah tong sampah, terlindung walaupun hanya sedikit dari hujan. Mocha meletakkan Lulu di dalam, menjilat wajah anaknya perlahan lalu berpatah balik ke kolong. Air sudah separas lututnya, tetapi Mocha tidak putus asa. "Pipi, giliran kamu pula ya?" dia membisikkan sambil mengangkat anak keduanya. Nafasnya makin berat, namun langkahnya tetap teguh. Sampai di kotak, dia susun Pipi di sisi Lulu. "Ibu akan datang semula. Tunggu ibu." Mereka hanya mengiau perlahan. Akhirnya tinggal Leo, si bongsunya lemah. Mocha mendekatinya, memeluknya erat. "Maafkan ibu Leo, ibu lambat. Tapi ibu datang sekarang ya." Leo mengiau kecil seolah faham. Dengan kudratnya hampir habis, Mocha menggigit leher kecil Leo dan mula bergerak.
Hujan bertambah lebat. Angin bertiup kuat. Dunia seperti menolak mereka. Ketika hampir tiba di kotak tersebut, sebuah kereta melanggar lopak di jalan. Air mencurah ke arah mereka. Tanpa berfikir, Mocha melompat menutupi Leo dengan tubuhnya. Tubuh Mocha terbaring di hadapan kotak. Pipi dan Lulu memanggil dari kotak, "Ibu, Ibu." Tapi tidak disahut. Keesokan paginya, seorang pekerja kebersihan terjumpa 3 ekor anak kucing dalam kotak, kering dan selamat. Di hadapan kotak itu, seekor kucing dewasa terbaring, tubuhnya kaku, tetapi wajahnya tenang. Mocha tidak sempat mendengar Leo dan memanggilnya ibu untuk buat kali pertama. Mocha juga tidak sempat melihat matahari pagi menyentuh bulunya, tetapi dia sempat menyelamatkan anak-anaknya. Baginya, itu pun sudah memadai.